Tuan-tuan dan puan, nampak banyak jenis penyapu, berus, mop, semua ni kita ada. Tapi tahu tak tuan-tuan dan puan, apa saiz dia batang nak pakai? Misal kata batang 4 kaki ke, 6 kaki ke, ataupun saiz yang lain. Sekarang David nak tunjuk penyapu-penyapu ini dia sesuai memakai batang berapa panjangnya. Okey. Lepas tu, kenapa kita pilih itu batang punya saiz? Kita bagi satu kira macam penjelasan lah kenapa kita nak pakai. Bagi penyapu yang lembut macam ni, nampak? Biasa kita akan pakai batang 2 kaki yang pendek punya. Sama dengan penyodok sampah. Okey, penyodok sampah. Kita pakai batang 2 kaki. Kalau untuk penyapu seperti berus, bukan penyapu, ini berus ataupun mop ataupun penarik air. Yang ini semua kita akan pakai batang 4 kaki panjang dia. Dan last sekali, untuk batang 6 kaki ni, kita biasa letak penyapu ni sawang untuk buat sawang punya. So kita ada 3 jenis lah, 2 kaki, 4 kaki dan 6 kaki punya batang. Untuk penyapu dan penyedot sampah, kenapa kita nak pilih batang yang pendek? Sebab kita sapu dengan pinggan dan penyedot sampah kita letak lantai saja. So kita tak payahlah ada batang yang panjang-panjang macam dekat 4 kaki ni dia panjang. So 2 kaki ni dia cukup untuk kita sapu dan dia ringan. So kita tak senang nak penat. Untuk berus, kita mau cuci longkang, tandas ataupun macam penarik air, biasanya kita akan pakai batang 4 kaki. Apa sebab kita nak pakai batang 4 kaki? Itu adalah kerana masa kita nak buat pembersihan, kita kena tekan atas lantai tu masa buat pembersihan. So kalau batang dia pendek sangat, kita susah. Oleh itu kita boleh pilih batang 4 kaki ataupun yang panjang supaya kita boleh tekan dan buat pembersihan atas lantai. Oleh itu tuan dan puan, pilih batang yang sesuai untuk you punya kerja adalah amat penting. Kalau tidak, kerja tak habis, badan pun sakit.